Bersama dengan saya dan juga tetamu kita yang akan membincangkan tentang program wakaf yang diuruskan bersama Minds di Negeri Sembilan. Jadi kita bersama dengan Tuan Ahmad Naim Azlan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian MAL Jabatan Wakaf Minds, dan juga Tuan Bukhari Safian, Pengarah Unit Dakwah Wakaf dan MAL Jabatan Wakaf Minds. Jadi kita tidak ingin berbual panjang, kita terus sahaja masuk ke dalam topik utamanya, apakah peranan sebenarnya yang dimainkan oleh Minds dalam pembangunan wakaf di Negeri Sembilan. Okey, terima kasih. Bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, berbetulan semalam kami baru sahaja melancarkan majlis pelancaran wakaf Negeri Sembilan 2022 yang mana dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Ini sebagai salah satu cara nak menonjolkan peranan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sebagai satu-satunya badan yang berautoriti pemegang amanah tunggal. Pemegang amanah tunggal bagi harta-harta orang Islam, khususnya wakaf. Sebab kita sedia maklum, wakaf ini adalah harta yang telah diwakafkan, hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kami di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan juga sebaik mungkin cuba merealisasikan hasrat pewakaf yang mana kita sedia maklum setiap harta yang diwakafkan akan berkekalan, manfaatnya, pahalanya, segala kebaikan berkekalan selagi mana harta itu ada dan wujud. Dan yang lebih istimewanya hari ini, harta-harta yang diwakafkan itu juga dapat dimanfaatkan bukan sahaja pada orang Islam, bahkan kepada non-Muslim. Dan kita mewakafkan katil di hospital, kita mewakafkan alat-alat kesihatan di hospital, yang mana di hospital itu adanya orang Islam, adanya orang bukan Islam, adanya orang Melayu, bangsa dan pelbagai bangsa. Secara tak langsung, itu adalah salah satu cara dakwah kami di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan kami selain daripada itu, kami menyediakan pelbagai kemudahan untuk mengajak orang Islam khususnya sama-sama berwakaf dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kami ada menyediakan pembayaran ataupun pewakafan secara FPX, secara Snap MP, secara JomPay, dan boleh membuat potongan gaji bulanan bagi perkhidmatan awam dan swasta. Dan boleh juga yang nak bayar secara langsung boleh walk in ataupun hadir terus ke pejabat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang lebih kurang 11 cawangan di seluruh Negeri Sembilan untuk memudahkan masyarakat untuk berwakaf pada hari ini, insya-Allah.